Aku baru tahu benda ni wujud. Ni adalah satu hammer yang compact, tapi sebenarnya dia lebih daripada tu. Dia adalah multi-tool. Dia ada 14 function tau benda ni. Nombor satu is a hammer lah. Nombor dua, dia ada adjustable wrench ni. Spanner yang adjustable. Okay. Lepas tu yang atas ni kau boleh guna untuk cabut paku. Ni ada pembaris dia juga untuk measure benda-benda kecil lah. Lepas tu ada ni. First kali, kita tarik kat sini. Ni adalah the main pisau. Lepas tu ni ada banyak function kat sini. Ni boleh guna sebagai bottle opener, ni adalah gergaji, ni also bottle opener juga. Lepas tu korang boleh tarik benda ni and dia akan keluar pliers. Ni pliers kan. Screwdriver. Screwdriver yang ada macam-macam head kat sini. Ada 1, 2, 3 yang korang boleh keluarkan benda ni macam ni. Lepas tu kat atas ni dan korang boleh guna as a screwdriver. Yang ni yang aku ada ni adalah type B. Type B ni diorang kata lebih kepada untuk simpan kat rumah. Dia ada lagi satu type A. Type A tu adalah untuk simpan dalam kereta. Aku baru tahu benda ni wujud, dan bila aku nampak video ni aku terus beli sebab memang banyak function dan kita tak tahu bila kita perlukan tools-tools macam ni kan. So aku letak barang ni, link dekat video ni. Kalau korang berminat nak beli, korang boleh tekan je untuk check it out. Harga dia pun tak mahal.